Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kami akan melakukan reka bentuk praktis kemahiran motor. Jadi, kami akan mengajar kemahiran asas bola jaring iaitu overhead pass. Overhead pass ini digunakan untuk menghantar bola kepada rakan yang berada pada jarak jauh ataupun untuk melepasi pemain lawan. Mula-mula kita akan melakukan praktis blok untuk membiasakan pergerakan asas. Kemudian kita akan meningkatkan cabaran melalui praktis variasi dengan mengubah jarak hantaran. Akhir sekali kita akan menggunakan praktis rawak dalam situasi permainan supaya pemain dapat membuat keputusan yang lebih baik semasa bermain. Jadi sebelum kami melakukan kemahiran tersebut, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Muhammad Amar bin M. Rafi, nombor matrik D2025111545. Dan nama saya Muhammad Afiq bin Johari dengan nombor matrik D2025111546. Saya Muhammad Akif Hakimi bin Azuddin, nombor matrik D2025111546. Nama saya Christella James alias Tusi, nombor matrik D2025111543. Nama saya Margaret Mary Anam Perempuan K. Johnson, nombor matrik D2025111540. Jadi objektif yang pertama bagi kemahiran ini adalah melakukan teknik overhead pass dengan betul. Yang kedua, meningkatkan ketepatan hantaran. Yang terakhir, mengaplikasikan kemahiran dalam situasi permainan. Bagi penerangan motor learning pula, yang pertama, practice block atau block practice. Pemain mengulangi kemahiran yang sama berkali-kali. Contohnya, pemain melakukan 10 hantaran overhead pass kepada pasangan tanpa mengubah kedudukan. Yang kedua, practice variasi atau variable practice. Pemain melakukan kemahiran yang sama tetapi dalam situasi yang berbeza. Contohnya, jarak hantaran berubah daripada 3, 5 dan 7 meter. Yang ketiga pula, practice rawang atau random practice. Pemain perlu membuat keputusan jenis hantaran yang sesuai mengikut situasi. Contohnya, jurulatih memberi isyarat, pemain memilih sama ada overhead pass, chest pass atau bounce pass. Okey, baik. Seterusnya saya akan menunjukkan demonstrasi teknik overhead pass. Okey, yang pertama iaitu fasa persediaan. Okey, pertama sekali apa yang perlu dibuat iaitu berdiri dengan kaki dibuka seluas bahu. Dan kemudian pegang bola di atas kepala menggunakan kedua-dua belah tangan. Okey, yang ketiga, mata perlulah memandang kepada sasaran. Okey, yang seterusnya iaitu fasa pelaksanaan. Okey, yang pertama, bawa bola sedikit ke belakang kepala. Okey, yang kedua, tolak bola ke hadapan menggunakan kedua-dua belah tangan. Okey, dan yang ketiga, berat badan dipindahkan ke kaki hadapan. Okey. Seterusnya iaitu fasa ikut lajak ataupun follow through. Okey, yang pertama, luruskan tangan ke arah sasaran. Luruskan tangan semasa kita ingin menghantar bola. Okey. Yang kedua, jari menghala ke sasaran selepas bola dilepaskan. Baiklah, seterusnya kami akan melakukan drill progression. Okey, untuk drill yang pertama iaitu overhead pass static ataupun block practice. Okey, prosedur bagi melakukan drill ini secara berpasangan dan kon dia susun pada jarak 3 meter. Okey, pemain A perlu pass ke pemain B dan pemain B akan menangkap bola dan pass semula. Okey, seterusnya drill ini perlu mengulangi sebanyak 10 kali pass. Okey, fokus kita adalah kedudukan tangan, pelepasan bola dan follow through. Macam demonstrasi yang telah saya tunjukkan sebelum ni. Okey, baiklah. Atlet boleh ambil tempat masing-masing. Jadi baiklah, sekarang atlet akan melakukan 10 kali hantaran overhead pass. Ready? Go. Okay, good.
Okay Mary, kamu perlu menghantar bola melebihi kepala, melebihi paras kepala, okey? Okay, good. Go. Okay, sila pun sama. Tangan perlulah lebih atas kepala dan bola ke belakang sikit dan kamu hantar. Okay, teruskan. Yes. Betul. Nampaknya teknik awak semakin betul. Okay, good. Yang seterusnya kita akan buat variable practice, iaitu overhead pass bergerak. Untuk overhead pass bergerak ni kita akan lakukan secara berpasangan, iaitu 2 orang. Dan untuk aktiviti ni kita buat dalam jarak 2 meter, 4 meter dan 6 meter. Okey, untuk aktiviti ni first kita akan mula daripada jarak 2 meter. Setiap atlet akan passing kepada pasangan dia. Selepas 10 kali balingan, atlet akan bergerak kepada 4 meter dan 6 meter. Okey, dan akhir sekali kita akan fokus pada teknik hantaran dan ketepatan hantaran. Okey, semua boleh buat? Baik, God. Okay, yang ketiga. Okay, nice. Nanti ni. Lama. Overhead. Okay, coach. Okay, next. Okay. Sama balik cepat. Okay, next. Okay, untuk next drill kita akan melakukan overhead pass dalam permainan ataupun dikenali sebagai random practice. Okay, atlet perlu buat kumpulan 2 lawan 2. Cara permainan dia, atlet perlu bermain dalam kawasan yang kecil dan saya akan memberi arahan kepada anda. Atlet perlu membuat hantaran yang sesuai kepada rakan, dan untuk teknik ni fokus kepada hantaran. Atlet perlu fokus untuk membuat keputusan dan semasa memberi hantaran. Okay, ready, go. Okay, Afiq. Over Afiq. Okey, jadi sebagai kesimpulan, kemahiran overhead pass dapat dipertingkatkan melalui latihan yang tersusun menggunakan pendekatan block practice, variable practice dan random practice. Diharapkan latihan ini dapat membantu pemain untuk meningkatkan ketepatan antaran serta keyakinan dalam situasi permainan sebenar. Itu saja daripada kami. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua.